Sepuluh lapangan terbang terbaik di dunia. 10. Istanbul Airport. Salah satu lapangan terbang paling moden dan besar di dunia. Dibuka secara rasmi pada 2018 dan kini menjadi lapangan terbang utama di Turki, menggantikan Atatürk Airport. Istanbul Airport sangat strategik sebagai penghubung antara Eropah, Asia dan Timur Tengah. Turkish Airlines menjadikan Istanbul Airport sebagai hub utamanya. Sentiasa berada dalam top 10 lapangan terbang terbaik dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Menang beberapa anugerah untuk airport which the best shopping dan best airport in Eastern Europe. 9. Dubai International Airport merupakan salah satu lapangan terbang paling sibuk dan mewah di dunia. Merupakan pintu masuk utama ke UAE dan hub utama bagi Emirates Airline. Mengendalikan lebih daripada 85 juta penumpang setahun sebelum pandemik dan kini kembali meningkat. Terdapat 3 terminal utama. Terminal 1 untuk kebanyakan syarikat antarabangsa. Terminal kedua untuk penerbangan tambang murah dan syarikat penerbangan dari Asia Selatan dan Afrika. Terminal ketiga iaitu terminal khas untuk Emirates dan Fly Dubai. Terminal ketiga merupakan terminal lapangan terbang terbesar di dunia. Banyak kemudahan disediakan seperti lounge mewah Emirates, iaitu salah satu yang terbesar di dunia. Terdapat spa, kolam renang, gimnasium dan bilik tidur mini. Dubai International Airport merupakan antara 10 lapangan terbang terbaik dunia, terutamanya untuk servis kelas premium. Dikenali dengan servis pantas walaupun trafiknya sangat tinggi. 8. Zurich Airport, juga dikenali sebagai Flughafen Zurich, adalah lapangan terbang utama di Switzerland dan antara yang paling efisien dan selesa di Eropah. Apa yang menjadikan Zurich Airport ni istimewa ialah yang pertama, saiz dan lokasi strategik. Kerana terletak hanya 13 km dari pusat bandar Zurich. Merupakan hub utama untuk Swiss International Airlines. Yang kedua, apa yang menjadikan Zurich Airport ni istimewa ialah reputasi kualiti dan kecekapan. Kerana terkenal dengan kebersihan, ketepatan masa penerbangan dan proses immigration yang cepat. Yang ketiga, kerana kemudahan penumpang. Lounge kelas dunia termasuk Swiss Lounge dan Aspire Lounge. Terdapat hotel dalam lapangan terbang iaitu Radisson Blu. Taman peninjau yang sangat popular sesuai untuk kanak-kanak dan peminat kapal terbang. Zurich Airport sentiasa dalam senarai top 10 lapangan terbang terbaik di dunia dan pernah menang anugerah seperti Best Airport Staff in Europe dan Cleanest Airport in Europe. 7. Munich Airport adalah salah satu lapangan terbang terbaik dan tersibuk di Eropah. Terkenal dengan gabungan efisiensi Jerman dan suasana santai. Sering berada dalam top 10 lapangan terbang terbaik dunia. Pernah dianugerahkan Best Airport in Europe beberapa kali. Munich Airport dikenali dengan staf yang mesra, kebersihan dan perkhidmatan yang cekap. Lounge Lufthansa sangat terkenal termasuk first class lounge dengan tidur kapsul, shower dan fine dining. 6. Paris Charles de Gaulle Airport, juga dikenali sebagai Roissy Airport, merupakan lapangan terbang terbesar di Perancis dan antara yang paling sibuk di Eropah. Merupakan hub utama untuk Air France dan anggota SkyTeam. Lounge mewah, khasnya Air France La Premier Lounge, antara yang terbaik di dunia. Terdapat hotel dalam lapangan terbang seperti Citizen M, Sheraton, Yotel Air. Terletak 25 km dari pusat bandar. 5. Tokyo Narita Airport merupakan salah satu daripada 2 lapangan terbang utama yang berkhidmat untuk Tokyo. Terletak di Chiba, kira-kira 60 km dari pusat bandar Tokyo. Narita lebih fokus kepada penerbangan antarabangsa. Terdapat 3 terminal. Terminal 1 digunakan oleh banyak syarikat penerbangan antarabangsa, SkyTeam. Terminal 2 digunakan oleh Japan Airlines dan rakan Oneworld.
Terminal 3 untuk penerbangan tambang murah seperti Jetstar dan Vanilla Air. Apa yang menariknya, mereka sangat mesra pelancong kerana banyak papan tanda dalam bahasa Inggeris. Staf sangat berdisiplin, sopan dan efisien. 4. Incheon International Airport adalah antara lapangan terbang terbaik di dunia. Dikenali kerana gabungan efisiensi, kebersihan, budaya dan teknologi tinggi. Pernah beberapa kali dianugerahkan World Best Airport. Dikenali sebagai lapangan terbang paling bersih dan paling efisien. Terdapat 2 terminal. Terminal 1 untuk majoriti syarikat penerbangan termasuk Korean Air. Terminal 2 baru dan moden untuk syarikat seperti Delta, Air France dan KLM. Apa yang unik di Incheon ialah pertunjukan muzik tradisional, bengkel kraft tangan dan pameran hanbok. Terdapat muzium mini dan taman dalam terminal. Dan juga terdapat sistem robot pandu arah dalam terminal. 3. Tokyo Haneda Airport merupakan lapangan terbang tersibuk di Jepun dan salah satu yang terbaik di dunia dari segi kemudahan, lokasi, kebersihan dan efisiensi. Terletak hanya 15 hingga 20 km dari pusat bandar Tokyo, lebih dekat berbanding Narita. Mudah diakses melalui kereta api, monorail, bas dan teksi. Terdapat 3 terminal. Terminal 1 untuk domestik seperti Japan Airlines dan lain-lain. Terminal 2 untuk domestik dan sebahagian antarabangsa. Dan Terminal 3 iaitu antarabangsa penuh. Tokyo Haneda Airport menyediakan kemudahan bertaraf dunia seperti taman bumbung untuk melihat kapal terbang berlepas. Terdapat ruang solat untuk Muslim di Terminal 3. Reka bentuk dengan sentuhan budaya Jepun seperti Edo Market di Terminal 3. Dan terdapat robot pandu arah dan info digital di setiap sudut terminal. 2. Hamad International Airport merupakan lapangan terbang paling mewah dan tercanggih di dunia. Merupakan tempat utama bagi Qatar Airways dan transit global antara Eropah, Asia dan Afrika. Terminal utamanya sangat luas, moden dan berkonsepkan seni dan keselesaan. Dikenali dengan seni arca ikonik seperti Lambert oleh Urs Richter di kawasan utama terminal. Sentiasa dalam top 3 lapangan terbang terbaik dunia. Merupakan lapangan terbang terbaik dunia pada 2021 dan 2022. Qatar Airways sendiri sering menang anugerah Best Airline. 1. Singapore Changi Airport merupakan lapangan terbang terbaik di dunia yang sering menduduki tempat pertama dalam banyak anugerah lapangan terbang. Apa yang menjadikan Changi Airport ni istimewa ialah kerana reka bentuknya moden, hijau dan penuh dengan ruang terbuka. Jewel Changi Airport iaitu sebuah kompleks besar yang mengandungi taman dalaman, air terjun buatan terbesar di dunia, kedai beli-belah, restoran dan banyak lagi. Air terjun HSBC Rain Vortex adalah daya tarikan utama. Taman dalam lapangan terbang seperti taman bunga, taman kupu-kupu, taman orkid dan taman kaktus yang membuatkan perjalanan lebih menyegarkan. Changi telah dinobatkan sebagai World Best Airport berulang kali. Menang anugerah seperti Best Airport for Shopping dan Best Airport for Leisure. Baiklah, setakat itu sahaja video pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga berjumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.